Assalamualaikum. Video kali ini Cikgu Aizuddin nak terangkan satu soalan aplikasi vektor yang berkaitan dengan halaju dan sesaran. Okey, jom kita baca soalan sama-sama. Zarah P sedang bergerak dengan halaju malar negatif 5I tambah 8J, unitnya meter per saat. Pada masa T sama dengan kosong, P berada di titik A dengan vektor kedudukan 7I tolak 10J relatif kepada titik asalan O. Apabila T sama dengan 3 saat, halaju P berubah dan bergerak dengan halaju baru UI tambah VJ meter per saat dengan keadaan U dan V adalah suatu pemalar. Selepas 4 saat lagi, ia melalui O dan terus bergerak dengan halaju UI tambah VJ. Soalan pertama, cari nilai U dan nilai V. Soalan yang kedua, cari jumlah masa yang diambil bagi P untuk bergerak dari A ke satu kedudukan yang berada di tepat di selatan A. Dia kata I dan J mewakili arah timur dan ke arah utara. Jadi untuk jawab soalan ini, jadi cikgu tutup video. Untuk jawab soalan ini, pertama sekali kita kena tahu aplikasi yang melibatkan halaju dan sesaran ini. Apa hubungan antara halaju dan sesaran? Halaju ialah kadar perubahan sesaran. Jadi sesaran per masa adalah halaju. Jadi kita boleh tukarkan sesaran sebagai halaju darab dengan masa. Jadi apabila soalan bagi halaju, kita nak tukar menjadi sesaran. Untuk sesakan vektor yang melibatkan sesaran, kita darab dengan masa. Okey. Jadi soalan ni kata, pada masa T sama dengan kosong, zarah P berada di A. Jadi cikgu buat Cartesian plane untuk mewakilkan kedudukan titik yang diberikan. Ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Katakan ini adalah titik A, diberikan sebagai 7I tolak 10J. 7I ni bermakna koordinat X dia 7 dan negatif 10J ni bermakna koordinat Y dia negatif 10. Bermakna titik ini adalah 7 negatif 10 relatif kepada asalan. Jadi ini adalah vektor kedudukan titik A. Ini kita panggil vektor OA. Dia kata zarah P pada T sama dengan kosong berada di A, kemudian bergerak selama 3 saat dengan halaju. Dia kata diberikan halaju yang pertama, halajunya diberikan sebagai negatif 5I tambah 8J. Jadi negatif 5I tambah 8J. Sampai 3 saat je, sampai T sama dengan 3. Kemudian selepas 3 saat, zarah itu menukar arah. Dia bergerak dengan halaju baru, iaitu halaju yang kedua, UI tambah VJ. Jadi yang kedua ini adalah halaju yang kedua, iaitu U adalah pemalar, UI tambah VJ. Jadi ini dia kata pada saat ketiga dia menukar arah, kemudian pada selepas 4 saat, bermakna saat ke-7 lah. Selepas 4 saat bermakna saat ke-7, dia sampai ke asalan. Soalan kata pada saat ke-7, zarah P berada di asalan. Asalan tu kosong-kosong lah. Okey, jadi soalan tanya, cari nilai U dan nilai V. Okey, sekarang kita nak buat satu persamaan yang melibatkan sesaran. Zarah ini, vektor pertama dia, kedudukan dia adalah OA. Maka OA adalah 7I tolak 10J. Jadi cikgu tulis 7 negatif 10. Cikgu tulis dalam bentuk vektor laju. Okey, I dengan J dengan vektor laju ni sebenarnya interchangeable. Boleh bertukar-tukar lah sebab dia sama, maknanya sama dan dia adalah setara. Jadi 7 negatif 10 cikgu tulis dalam bentuk ini. 7I tolak 10J sebagai 7 negatif 10.
Dan vektor sesaran disebabkan oleh hal laju yang pertama ini, hal lajunya adalah negatif 5 I 8J dan dia bergerak dengan 3 saat. Hal laju darab dengan masa, hal laju darab dengan masa akan dapat sesaran. Sesaran daripada titik A ke titik yang baru. Kita panggil sesaran disebabkan oleh gerakan dia. Lepas tu, dia menukar arah. Hal laju yang barunya soalan bagi sebagai UI tambah VJ dan dia kata selepas 4 saat iaitu saat ke-7, selepas 4 saat darab dengan hal laju yang kedua, jadi sampai ke titik akhirnya sebagai asalan. Jadi hasil tambah vektor sesaran ini dapat kedudukan akhirnya adalah asalan itself. Jadi sama dengan 0, 0. Jadi ini sebenarnya adalah sesaran. Hal laju darab masa sesaran. Hal laju darab masa sesaran. Jadi sesaran awal tambah gerakan pertama sesaran yang disebabkan oleh gerakan pertama tambah dengan sesaran disebabkan oleh gerakan kedua. Jadi hal laju darab masa dan dapat sesaran akhir, iaitu kedudukan akhir dia 0, 0. Ringkaskan 7 tolak 15 tambah 4U yang bawah negatif 10 tambah 24 tambah 4V sama dengan 0, 0. Ringkaskan negatif 8 tambah 4U 14 tambah 4V 0, 0. Dan finally kita boleh selesaikan U dan V. Jadi negatif 8 tambah 4U sama dengan 0 yang atas. Jadi U sama dengan 2. Dan yang kedua 14 tambah 4V sama dengan 0. Jadi V sama dengan negatif 7/2. Pindah-pindahlah. Okey, jadi itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia kata cari jumlah masa. Jumlah masa ni bermakna daripada jumlah masa lah yang diambil bagi P untuk bergerak dari titik A ke satu kedudukan yang berada tepat di selatan A. Okey, di selatan A. Okey, selatan A, utara, atas. Jadi gerakan ini sebenarnya gambar rajah yang cikgu buat tadi tu tak ikut yang sebenar lah. Tak ikut yang sebenar. Sebenarnya yang sebenarnya dia bergerak negatif 5, 8 ni dan kemudian dia bergerak macam ni. Dia sampai ke sini dia bergerak macam ni. Jadi gerakannya tu cikgu yang ni sebab lakaran ni cikgu buat tanpa ada nilai sebenar dia, cikgu letak je. Jadi untuk menunjukkan berada di selatan ni maknanya berada di titik di bawah A lah. Ini kita panggil di selatan. Selatan tu maknanya berada di titik akhir di bawah kepada titik A, di sebelah bawah. Sebab atas utara, bawah selatan. Jadi bila dia bergerak dan titik akhirnya dia akan cross satu titik di mana betul-betul di bawah A. Okey, jadi dalam kes ini, cara nak jawab soalan ini iaitu kedudukan asal dia 7 negatif 10. Dia bergerak 3 saat yang pertama dengan hal laju negatif 5, 8 selama 3 saat. Okey. Kemudian dia bergerak dengan hal laju yang kedua. Hal laju yang kedua ni kita dah ada tadi. 2
negatif 7/2. Berapa saat? T saat. Kita tak tahulah. Negatif 7/2 ni datang daripada sini, T saat sehingga dia sampai ke titik di bawah U, di bawah A. Titik di bawah A ni, sifat dia adalah, koordinat X dia adalah sama. Titik yang berada di selatan A itu bermakna koordinat X dia sama. Koordinat Y dia berbeza, tapi koordinat X dia sama. Bermakna kedudukan akhir dia tu masih 7. Okey, koordinat X dia adalah 7. Koordinat Y dia kita tak tahu, jadi kita letaklah apa-apa nilai kita tak tahu. Jadi yang kita tahu adalah 7 sebagai titik di sebelah selatan kepada A. Selatan tu bermakna di bawah. Bila berada di bawah tu selatan, bermakna koordinat dia adalah 7 juga. 7 something lah. Dalam kes ni cikgu buat 7M. Jadi 7M tu sebagai titik akhir di sebelah selatan A. Jadi vektor kedudukan 7M tu sebenarnya adalah 7IMJ. 7 kita ada nilai, M kita tak ada nilai. Jadi sekarang kita nak tahu berapa saat sehingga dia sampai ke titik ini. Kita akan cuba selesaikan masa lah. Okey, so 7 tolak 15 tambah 2T negatif 10 tambah 24 tolak negatif 7T/2 sama dengan 7M. Selesaikan yang ini, maka kita akan dapat yang ini sebagai negatif 8 tambah 2T yang ini sebagai negatif 14 tolak 7T/2 7M dan kita boleh compare yang atas. Negatif 8 tambah 2T sama dengan 7. So 2T sama dengan 15. T sama dengan 7.5 saat. Jadi T dia kembali ke sini. T-nya adalah 7.5 saat daripada titik yang dia bertukar arah tadi. Dia itu ini. Dia menukar arah tu selepas 3 saat dia menukar arah. Dia menukar arah dekat titik ini. 3 saat dia menukar arah. Kemudian dia bergerak 7.5 saat dan dia sampai ke titik yang berada di selatan titik A. Jadi jumlah masa, ambil 3 saat yang pertama tadi, tambah dengan 7.5 saat, jawapannya 10.5 saat. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu nak jemput pelajar-pelajar yang nak ulang kaji soalan-soalan tambahan ketika cuti sekolah nanti. Jom join Cikgu Aizuddin untuk bengkel target lulus SPM sempena cuti sekolah bulan 9. Cikgu akan bincang 10 topik tingkatan 4 khas untuk calon SPM dan juga pelajar tingkatan 4 untuk persiapan peperiksaan akhir tahun. Jom kita bincang setiap topik ini. Cikgu akan bincang pelbagai bentuk soalan daripada soalan percubaan yang terkini yang available ketika itulah. Okey, jemput mendaftar di linknya cikgu akan letak dekat description, iaitu easy.la/admaths. RM20 satu topik, 3 jam kelas, ataupun kalau ambil semua hanya RM150 untuk 10 topik 5 hari penuh. RM150 untuk 10 topik dalam 5 hari penuh, pagi sampai petang. Okey, kita jumpa dalam cuti sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.